Hai guys, hari ni aku nak review movie F1 The Movie lakonan Brad Pitt. Movie ni mengisahkan Brad Pitt sebagai Sonny Hayes jadi pelumba F1. Pada mulanya dia pelumba kereta biasa di Daytona yang dia punya racing tu adalah selama 24 jam. Jadi lepas sehari dia menang tu, kawan lama dia, kira teammate dia yang lama lah dalam F1 sendiri, jemput dia sebagai pelumba F1 dalam team dia. Team dia nama dia APSGP kalau tak silap aku. Disebabkan kalau ikutkan grup team dia ni bakal dijual sebab aku tak sure sebab apa. Mungkin prestasi menurun ke, jadi pelabur dah tak berapa nak minat untuk melabur dalam tim dia. Jadi dia jemput Sonny Hayes ni untuk tolong dia, push dia untuk naikkanlah kan prestasi tim F1 dia sendiri, F1 dia. Jadi lepas dijemput tu, disitulah konflik bermula, and especially bila dalam tim tu dah ada seorang pelumba muda, Joshua Pace. So disitulah konfliknya adalah antara dua tu lah kan. Memandangkan Sonny Hayes pelumba yang dah senior, walaupun dah lama tinggal dalam dunia F1, jumpa dengan pelumba muda yang ada lagak dia sendiri. Walaupun Sonny Hayes tu pun ada lagak dia sendiri. So bila berjumpa, perbezaan gap umur yang jauh, jadi di situlah ada perselisihan faham sikit. Jadi itulah dia punya konflik dalam movie F1 ni. Walaupun movie ni 2 jam 36 minit, so aku rasa konflik setiap scene tu bagi aku tak bosan. And sebab aku pun sebelum nak tengok tu pun tengok durasi dia 2 jam 36 minit tu, aku dah risau apa benda yang dia nak merepek dalam F1 ni. So bila aku tengok dia tak ada benda yang dia merepek. So 2 jam 36 minit tu sangat-sangat cukup dengan konflik dia, cukup rencah dia kan. Kita tengok tu rasa seronok bila dia orang menang, rasa geram dengan dia orang punya belagak masing-masing kan. Dengan Sonny Hayes pun ada belagak dia, dengan pemain pelumba muda Joshua tu pun ada lagak dia sendiri. Jadi di situ perbezaan yang sangat-sangat ketara lah kan, daripada dunia yang berbeza, pengalaman pun yang berbeza. Jadi di situ bukan setakat konflik antara personality, umur tu saja. Dari segi macam mana diorang nak menang setiap perlumbaan yang diorang sertai tu pun diorang tunjuk kan, macam mana nak buat corner tu, walaupun tempat corner tu tajam, macam mana nak bagi smooth, tak nak bagi terkeluar daripada track kan. Diorang akan ajar dia tu. So kita yang tak faham F1 ni pun boleh tengok and then boleh tahu secara teknikal macam mana kan. Sampaikan dalam movie ni Brad Pitt sendiri ajar untuk buat satu kereta F1 tu untuk combat, bukan untuk racing semata-mata. So banyak belajar. 2 jam 36 minit tu sangat-sangat cukup untuk korang tengok dan belajar macam mana dia nak menang secara teknikal, secara banyak aspek lah dalam ni yang korang boleh tengok, yang korang boleh tahu kan. Korang yang tak pernah tengok F1 pun boleh tahu benda ni kan. So bagi aku sangat-sangat menarik cerita dia kan. Lakonan Brad Pitt pun korang tak payah petikai sebab pelakon memang pelakon grade A. And then Brad Pitt sendiri pun sangat-sangat sesuai dengan watak dia sebagai pelumba F1 tu sendiri. And then yang paling penting, ada ikon pelumba F1 sendiri dalam ni, tapi sebagai cameo saja kan. Memandangkan di scene akhir ada nampak nama dia sebagai producer kan. So dia ada buat kemunculan juga dalam movie kali ni, tapi sebagai cameo saja aku tengok. Kalau tak silap aku di scene akhir rasanya dia ada buat kemunculan, tapi sangat-sangat sekejap, hanya beberapa saat saja kan. Jadi
Untuk yang peminat F1 ataupun yang memang minat perlumbaan kereta, kalau korang main game apa-apa yang berkaitan dengan racing macam Need for Speed ke apa ke, cerita ni memang untuk korang. Yang tak minat F1 pun boleh layan. Korang akan tahu serba-serbi dunia F1 tu sendiri kan. Jadi sangat-sangat menarik. Aku sangat-sangat syorkan untuk movie kali ni. 2 jam 36 minit tu bila korang tengok tak terasa lama pun. Permulaan korang akan rasa lama 2 jam 36 minit tu, tapi bila korang tengok tak terasa pun, tahu-tahu dah habis. So apa kata korang yang dah tengok movie F1 ni? So jangan lupa komen dekat bawah. So sampai sini saja review aku untuk hari ni. So jangan lupa untuk tunggu aku review untuk movie yang akan datang. Bye.